Bismillahirrahmanirrahim. Nama Pak Hasan, nama Pak Hasan tu nama panggilan. Nama betul Abu Bakar bin Muhammad. Sebabnya biasanya orang tua-tua dulu tu, dia sakit, demam, tak sihat-sihat, dia tukar nama. Tukar pergi Abu Hasan. Itu yang kekal sampai sekarang tu. Saya lahir tahun 1946. Orang Kedah, orang Tikam Batu. Lahir Tikam Batu. Dia Bubur Lambuk ni asal dia Kampung Baru, bukan tempat lain. Asal Bubur Lambuk Masjid Kampung Baru. Pak Cik Hasan belajar masak Bubur Lambuk di Masjid Kampung Baru pada tahun 1983. Dia panggil buat kontrak untuk masak Bubur Lambuk. Masa tu Pak Hasan dah mula buka kedai kan. Jadi dia orang kita masuk tender lah. Dan dalam banyak-banyak tu Pak Hasan punya nama naik lah. Itulah kita mula Bubur Lambuk tu. Belajar di situ, bukan tempat lain. Resipi Bubur Lambuk Kampung Baru, Masjid Kampung Baru, tak ada lain sampai sekarang. Saya tak ubah. Kalau Bubur Lambuk ni dia setiap bulan Ramadan. Jadi bila dah biasa 1 bulan tu belajar buat kat masjid. Jadi pengalaman tu kita bawa tempat kedai kita lah. Jadi pada tahun selepas tu kita buat satu koyok lah. Satu koyok aja, tak banyak. Satu koyok. Kemudian beberapa tahun tambah lagi satu. Sampailah sekarang ni daripada satu tu sampai 25 lah sampai sini. 25 koyok. Kalau hari kerja, hari Senin sampai hari Jumaat, yang 25 tu kena masak. Dan kalau ada tambahan tu lain lah. Tapi kalau yang pada hari Sabtu dan hari Ahad, ada kurang. Pesanan tu kurang. Itu pun kurang pun dah 15 juga. Tuan-tuan pun tahu cabaran musim Covid itu cabaran. Cabaran apa sebab? Sebab orang tak boleh keluar. Kita nak berniaga. Bila orang tak keluar, perniagaan tak ada. Kita nak hantar, berapa banyak nak hantar. Orang tak keluar. Bukan kita saja. Keseluruhan. Hotel-hotel pun orang tak ada. Macam mana nak jaga kan? 2 jam. Kalau kita mula satu tu, dia macam mana tak kurang daripada 2 jam. Kalau banyak-banyak ni tak kira lah, dia sekali jalan aja. Kalau masuk Bubur Lambuk ni, katalah contoh, kata 20. Yang jadi ketua dia seorang je. Kalau kamu panggil 3 orang jadi ketua, dia akan jadi 3 rasa. Dia kalau seorang jaga, dia satu rasa lah. Satu boyok sampai 20, dia satu rasa. InsyaAllah. Tapi kalau kita ambil 3 orang jaga, dia ni pun nak jaga, dia jaga. Okey. Dia akan jadi 3 rasa. Dia tak sama. Garam dengan tu tak sama. Sukatan tak sama. Tu dia. Cara masak. Kalau kita mula bekerja, buat kerja sebelum subuh. Habis tak kisah. Bila habis bulan buat habis ya. Macam bulan puasa ni penuh lah ya. Tapi kalau luar dari bulan puasa, saya cuti hari Senin. Lepas subuh buka, tutup kedai sebelum Zuhur. Pasal Pak Cik dulu bekerja, masuk pukul 6, habis pukul 12 malam. Dulu tak apalah, muda boleh lah. Tapi tak apa, kita kerja. Yang penting kita cari pengalaman. Jangan kerja tak nak cari pengalaman. Kita bekerja sesuatu tempat itu, kita bekerja dan cari pengalaman. Cara bekerja macam mana. Sekarang ni saya buat niaga sendiri, saya kurangkan waktu kerja anak-anak buah. Jadi dia orang pun ada masa untuk rehat. Niaga tu kita yang asalnya roti canai, nasi lemak. Bubur Lambuk tu idea yang kedua. Sebab dia orang dah panggil buat kat masjid, kita pun dah dapat pengalaman di masjid, belajar di masjid, kita balik, kita dapat tahu sedikit cara masak Bubur Lambuk, kita buat lah. Masa tu buat satu je. Bulan puasa tak banyak, satu. Ada payung, satu. Kadang-kadang habis, kadang tidak. Sebab belum terkenal lagi kan. Lepas tu bila setahun sampailah sekarang ni, jumlah dia macam tu. Kali 2 lah. Dia jumlah dia sampai 50 periuk. Kali tak banyak, bukan selalu. Kadang-kadang sebab pertembungan tu. Orang ni nak kumpul. Sekarang ni pun paling lebih pun dalam 37 tu ada lah. Tapi tak selalu, sekali-sekali. Memang saya buat untuk jual. Bila jual, termasuk dalam tu tempahan sekali. InsyaAllah. Tapi kita tengoklah, kita jangan terus buat banyak. Kita tengok pesanan tu berapa pada hari tu. Contohnya ada 20 koyok untuk tempahan. Tapi untuk kita jual, buat 5 koyok. Macam tu lah. Baik cara dia. Jangan kita buat tempah je, orang nak beli kan tak dapat pula kan. Jadi jual pun ada, tempahan pun ada. Assalamualaikum. Saya Pak Hasan ataupun nama asal dia Abu Bakar Muhammad. Sesiapa yang berhajat pada bulan Ramadan ni untuk membeli berambut,
ataupun untuk membuat tempahan berlambut, sila datang Kampung Baru, Jalan Raja Abdullah, nombor kedai 45A, depan surau Arahmania. Tak saya menjaga kat situ. Soal nak sedap tak sedap, itu bukan urusan saya. Itu urusan pelanggan. Pelanggan tahu sedap tidak, itu pelanggan punya urusan. Saya tak kata saya sedap tidak, itu urusan pelanggan pula. Kalau pelanggan kata tak sedap, tak sedap. Macam mana?